Ayah. Surat apa tu, Loli? Surat tawaran. Loli dapat sambung belajar. Sambung belajar? Awak tahu kan? Kita ni tak ada duit. Kenapa awak nak sangat-sangat sambung belajar ni, ya? Awak tak payah sambung belajar. Ha? Duduk rumah saja. Loli, kau kempas piring yang pecah tu. Suruh mak kau ni memang tak boleh harap. Ha? Macam-macam hal kau buat. Tak apa. Ibu okey tak ni? Macam mana boleh jatuh? Ada luka mana-mana tak? Okey je. Ibu tu jatuh tadi. Tak ada apalah, Noli. الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم. Ibu, apa maksud ayat ni? Maksudnya, lelaki tak boleh anggap perempuan macam anak kita. Islam haramkan paksaan ke atas kita. Tak lagi nak kurung atau paksa perempuan kahwin. Kita pun ada hak untuk hidup sendiri. Oh, tapi kenapa ayah tak macam tu ke ibu? Maksud kamu? Yelah, kenapa ayah asyik kurung je ibu dalam rumah ni? Boleh tengok ayah tak pernah bagi ibu ni pilihan langsung untuk ibu buat apa yang ibu nak. Noli, tak payahlah fikir pasal tu. Jom kita tidur. Aku dah kahwinkan Rodi kat si Manak tu. Itu berduit. Nanti dia boleh jaga Rodi tu. Tak payah Rodi datang keluar bekerja lepas kahwin nanti. Dan pun perempuan ni kerja dia duduk rumah saja. Bukan keluar semua belajar. Rodi, ni jap.
tak kamu kahwin, esok akan ada orang datang masuk bidang kamu. Ayah. Nuli tak tahu apa-apa pun. Nuli tak nak, ayah. Noli, dengar cakap ayah. Dia tu berduit. Boleh jaga kamu. Bukan kamu keluar sabun belajar mengarut semua ni. Tapi Nuli tak nak, ayah. Itu pilihan ayah, bukan pilihan Nuli. Nuli ni pun ada hak sendiri, ayah. Kurang ajar kamu, Kamu nak ke mana ni, Esok ada orang datang. Jangan kamu buat perangai tau. Dah lah, ayah. Nuli ni tak nak lagi lah ayah jadi penentu hidup Nuli. Nuli tak nak, tak ada macam mak. Hidup dengan penentuan orang lain. Nuli ni pun ada hak sendirilah, ayah. Nuli, kalau kamu keluar dari rumah ni, kamu anak derhaka. Derhaka untuk kamu nanti. Ingat tu. Ayah bukan Tuhan lah nak tentukan syurga